Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi and good morning. Sekarang kita berada di dah sampai kepada tapping dari stesen bas tapping. Di belakang sana adalah bas tapping, stesen bas tapping. Sekarang kita pergi berjalan menuju ke Pekan. Sini nak dari sini pun boleh menuju ke tempat makan. Ya Allah, laparnya pula. Inilah bahan ni. Nak jalan. Ingatkan bas dari Kuala Kangsar ke tepi ni ada lagi. Rupanya dia mula tak pakai bas. Dia mula pakai van semata-mata. Bapa van tu letih tu. Kaki aku hampir krem. Begitulah juga dengan gang satu bas tu lah tu. Tingkap dia lagi kecil. Jenuh nak tengok keluar. Tak nampak. Jadi tapi ni tak boleh lah. Kalau nak JP naik lah meter. Naik van tak best. Naik motor ke ni kita ni. Naik van tak best. Boleh kan kalau kamu memang bertujuan nak jalan-jalan, memang ada tujuan kerja nak pergi TP ni, terpaksa naik van juga. Kalau nak jalan nanti lah tak selesa. Kau naik van tau, tingkat dah sempit, nak tengok keluar pun susah. Dah confirm tadi dia tanya dekat pakcik kat Sembah tu, dia kata memang tak ada dah apa pakai bas rugi pasal tak ada ni bas jimat minyak mahal. Pakai van murah lah sikit. Van tu tak tahu van diesel ke van petrol, entah lah. Tapi itulah sebab sekali naik pun 4 orang 5 orang je penumpang. Jadi cuma tukar daripada van. Tu dia sebabnya. Itulah kepada orang yang rasa macam nak melancong tu, jalan-jalan macam saya ni jenuh dia naik van tu. Memang bapak tak selesa. Kamera nak keluar pun malis. Duduk dalam beg. Ni kita dah berada di Pekan Pin. Kita cari destinasi pertama kita, iaitu Restoran Minang. Restoran Minang tu ada dekat depan Pasar Melayu ke Bazar Melayu ke, apa nama ke saya tak ingat dah. Yang kayu-kayu. Ni tempat makan yang famous Philippine. Tengok. Apa nama ni? Larut Batang. Larut Batang. Nak jalan belah sana? Tak nak? Bawah ni atas tu dulu salah Larut Batang. Saya tak tahu jadi apa entah lah. Bawah ni dia jadi Medan Sera. Bukan dah jadilah, memang dari dulu ada Medan Sera. Bawah ni ni tak tahu lah adakah kita mampu jalan-jalan playing turis. Nampak jungak masa ni. Tu Bazar Melayu. Seberang tu galeri Sudong. Dari galeri Sudong tu. Tuku Zaini. Ni dah apa ni? Kita boleh entah. Kita tu buka. Lah. Tapi saya tak buka lagi. Halaman Pasar. Tempat ni nama Halaman Pasar. Dah buka lah. Ni Kopi Segin. Kita nak pergi tu. Nasi kapau Reeni. Nasi kapau Reeni. Kotak kau nasi kapau Reeni.
Nasi kapau rin. Masakan Minang Hang. Ya, tahu dia. Ini rendang apa ni? Puas macam nak ambil lebih ni. Ni rendang ni macam sedap ni. Kamu ni pun lagi hijau-hijau ni. Apa yang merah? Ah, yang merah. Boleh jadi dia ketang. Mana? Mana? Ni buat keting. Ni macam dia ketang. Wah. Ni. Itu my favourite. Ikan beli kentang. Bapak sedap pun. Okay, kita sambung lah. Okay. Inilah makanan kita untuk hari ni. Ini dia ambil dua ni je. Aku punya bukan raya kau dengan daging dan ikan dengan paru. RM24. Okey. Okey. Bikin dadu pinggan. Mau puas hati makan. Ikan goreng sambal, ayam sambal, dan air kosong. Ini yang ada senarai minuman yang ada di sini. Ini alpukat. Ada jeruk Belanda, teh telur. Ni standard memang kedai minum mesti ada ni teh telur. Kita nak lihat dulu. Mungkin ada. Okay, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Merah lagi. Mesti dia beli wak. Okey. Tahu ni. Tu. Ya, ya. Kasih tahu dari mana? Ni jangan. Ulat pun aku. Ha? Ulat pun. Bagus, tapi tak dia. Mana? Tengok sikit. Apa sana ni? Tak boleh. Tak ada. Tak ada daripada dua. Ada. Jauh kan? Tak ada benda. Ha ni? Itu kena banyak kena kira bawah. Kakak tadi. Kakak tadi. Okay, kita sekarang sedang melalui Bandar Taiping. Tak tahu dia ni boleh sini dia boleh dipanggil sebagai Taiping Old Town doang. Mak dia merupakan Bandar Taiping yang asal. Apa? Kedai macam dekat ni, di belakang. Tak ada ke tu? Sini, luar je. Doktor tu jauh. Ni, apa sih? Benda dua kan? Ni tau. Ni tu kau ni lama tengok ni. Ni dia kau pun duduk je. Mana dia percaya? Ni tiba duduk je. Mana? Ni. Oh, ke depan apa?
Dia dah kaki ikut kereta. Alah apa? Ini. Sana selalunya tempat saya patah balik tau. Ha. Dia balik lagi lalu belah sana. Alah, tinggal kat asap. Nasi Bani Melayu tapi situ. Oh, dia tak pipi saya. Tak. Pipi saya tu merah. Tak lah ping sayur ni. Pink lah. Terus kau pergi blind tau. Dulu dia sandwich. Kalau nak balik dengan kaki kena dekat tu. Ha. Ha ni balai bomba. Belah sana balai bomba tu tempat untuk orang makan di dapur. Sedap je tahu. Apa? Sedap je yang tu. Apa dia buat pek-pek dah kasar dah tahu. Tahu tak? Ha? Tengok. Ni lagi satu sorangan. Kedai Magnum Kodi. Oh, yang lain. Oh, ada lagi tu. Ni dah tu tau. September 2025. Promosi penghabisan stok. Ha? Ni kena makan ni. Mana sejun? Oh. Kat depan sana ada satu kedai makan kaum ceti. Kau tahu kaum ceti? Bukan ceti yang utang-utang tu. Bukan. Okey, awak tahu tak Baba Nyonya orang Melaka? Tak, Baba Nyonya tu India, Cina. Ceti ni kan dia sama macam Baba Nyonya tapi dia India. Kat Melaka. Dia memang keturunan yang dah dia dah assimilate dengan orang Melayu daripada zaman Melaka dulu. Ha. Ada satu kafe dulu. Kat belakang. Tapi tak tahu dah kafe tu halal ke tak halal tahu dah. Dia masakan dia tu macam nasi goreng, nasi lemak. Sebab je dah assimilate dengan orang Melayu. Apa? Jadi kat sana. Mana? Ha, ni kesatuan Syuntak. Syuntak ni dia macam keturunan ada daerah dekat China tu. Syuntak ni apa nama dia? Ha, dia tempat ni. Syuntak ni kesatuan tu orang-orang daripada daerah. Ya, dah jadi gigi kafe dah. Ha, itu kita datang ambil gambar. Buruk lagi. Tak ada function bangunan ni. Sekarang dah jadi gigi kafe. Tak boleh lima dapat bangun tu. Ni
Ni guna UMNO. Ni dengan pejabat tanah. Pejabat tanah daerah Garut Matang. Selama tak ada kot. Pasal selama dah ada pejabat sehari. Jadi dia Garut Matang lah. Dia ada M satu. L dan M. Ni mahkamah. Mahkamah apa tau? Mahkamah tinggi je. Mahkamah session ke atau mahkamah syariah? Ha? Dia pejabat tu tu. Tengok. Nanti kau pakai ada ibu bangun tu bang. Oh, dia masih lagi nama Garut Matang dah sama. Hui. Burung bangau tu bekok. Tu ada tu. Ha? Ha? Besok aku sudah. Ahad boleh buat clean. Boleh buat clean. Ahad boleh buat clean ya. Oh. Pakai perangai santai je. Tak ada pun nak saya beli. Ya, dia temu. Okey. Sekarang kita melintasi bangunan pejabat tanah. One more time. Menuju ke Kantipin. Tunggu sebut je. Ni pernah buat bunyi? Ada orang yang kamu jalan lagi. Ada tak? Oh, tak tahu. Pernah kau TP tak tahu kan? Oh. Wah, dia senang tu. Pernah kau tamu tu balik tu je. Padang Bolu. Gigi Coffee. Jalan ni dia kena berhenti kok. Buang avocado. Ambil cuma. Kilo RM2. Wah, ni avocado sekali RM2. Oh, ada tempat tidur tengok. Sojo ni. Ha. Entah ni. Dah. Kita dulu. Bila kita sana menuju. Kali pak manis. Kali pak manis. Sekejap Ni menara jam ni. Cacat putih.
Tu depan ni. Apa dia maju? Oh ya, cepat. Jalan. Ha? Awak siap bahan? Ha, tu je. Tengok ni warung biskut lutut. Kan? Ha, sini je. Okey, ni bawa ke kiri. Kata nak pergi Saigon. Ha? Memang lah ni. Tahu lah. Bazar Melayu. Masih belah sana kot yang ikut tu. Kau boleh sini. Ikut sana. Ini kedai Jati. Kedai klasik. Ha, ni lorong kedai klasik. Ha. Kedai dia dalam dia. Sangat klasik. Apa? Ni bazar Melayu apa ni? Dah di-review balik. Dan dalam penggunaan moden. Oh, guys. Sayan Cafe. Mat Taylor. Orang nasi Larut. Aha, ni kedai makan kita tadi. Nasi kapau ini. Oh, ini nama bilik. Dengan ini bilik yang paling kontes. Di kota. Kat sini Bazar Melayu. Oh, baju cantik, banyak choice. Akhirnya sampai ke Oh, dia.
Kamu langsung buka kasut dulu. Oh, tak apa, saya susah sekali. Raga kita minum kopi Saigon dulu. Ni tunggu kat luar. Ada muka. Masuk kena buka kasut. Sebab ada customer masuk kadang video je anjing. Jadi susah nak sangok. So dia ngelarang tu orang beli masuk pakai kasut. Bagus. Okay, mari kita sambung perjalanan kita. Polis. Mengadu. Dia kita tutup ni. Kau nampak kawan awak ke? Malam. Jalan. Jalan je pun salah. Kau ada orang kau. Mana? Dia dah dulu. Dia tu saya. Ha? Jadi tamu. Kasih modal kau. Kena tak? Apa? Bantu sum. Bantu sum. Sini. Sini terus. Terus sini lah. Ada sesuatu kau. Dia satu kos yang raya. Oi, sini nak keduk. Sini keduk. Apa? Satu. Bodoh pun. Dia susah ada kaya dia. Walaupun saya tak doster. Kau boleh bantu. Apa? Dia kedai Cina macam ni tapi kat dalam tu ada momok. Ini dia. Dah sampai dah. Jom belakang tengok. Naik straight pun sempat. Satu kali train berapa? Dia pukul 1.40. Sebelah jalan tu ada. Apa pula? Sampai awal bila dapat nak mesti. Hari esok ni pun dah sampai. Dok. Boleh rehat lama sikit. Dalam balik dia rehat. Dalam beg lah. Tak boleh nak rehat. Dia kena berjari-jari. Kita pukul hujung yang dia tak ada. Ha ni? Bukan ni? Tapi boleh lah dia dikali semua hujung. Oh ni kena kasi ikan boleh ambil. Malam tadi saya up. Semalam saya up. Oh. Tengok.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Aku ambil dulu. apakah pilihan anda? Ambil dulu kan. Ni berapa itu? Ni satu berapa nanti? 125. 125. Ambil dulu 20. Uyo. Boba. Ini pattern boba. Ha, boba. Tak boleh pakai. Kalau yang ni macam ada tadi ada tulisan sikit. Okay. Ini M. Tu pattern Pandora tak ada? Tanpa ada. Okey, dah selesai beli barang kemas. Mari kita pulang ke hadap ilahi. Pulang ke hadap ilahi. Pulang ke pangkat jantan klinik klinik rakyat. Cik Ani kan? Oh, dia dah berada di dahi tu. Aku belum buka apa. Ni sama dengan kau. Masa Ani kerja dulu kan? Itu dah masa ni pun tadi. Dia dah dia nak bertoyang. Dia masa tu. Mandi ada ilahi Ani. Ni sama abang tu. Kamu boleh pasal tu. Bukan ada ilahi cepat tu. Masa kita orang kan masa tak ada kan. Ali kan dulu. Orang ambil kan. Dia cepat kan. Takkan nak ambil yang kita kangkang tu. Lepas tu. Belum ada yang ambil kat sini tu. Kau tu betul. Sabar ni. Saya dengan Wani kan. Dia Dah kena van ni. Nani kata dia dua kan. Tak payah rumput lah. Anda semua. Tapi gua lupa. Kita akan kembali naik van. Bukan ini van ke Batu Purau. Ni salah satu dua ni. Ni silver ni. Ni adalah sana lagi. Sembah sini. Nampak boleh. Entah. Nampak ibu. Ni van kita. Ni jadual bas. Dah paling dulu tu kita ni. Van paling ujung. Warna hitam. Ni. Belum. Tuan suruh dia naik lah. Suruh dia naik lah. Dia naik lah. Suruh dia naik. Ada seorang suruh dia naik lah. Nanti dulu lah. Okay, nanti sambung lagi. Baik, tak apalah. Mana kita dah sampai sini. Aku balik nak rekam buat rekaman sampai. Mandangkan kita dah sampai sini. Kita duduk tamat je lah. Sebab tak ada rekaman untuk balik mula. Malas aku. Sebab kita akan naik bas kita. Van kita menuju ke Pulau Gangsar. RM8 tu kupang tambang macam biasa. Okey. Berjumpa lagi di lain adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni buat tatapan umur. Marilah kita tengok saksikan suasana dalam van. Okay, sebab kamera ni wide view jadi agak tahu apa nak tu dengan. Oh ni dia bawa bas tu. Dah beli Taman Raya punya. Perempuan. Aku apa